Macam mana Quran, Tuhan kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tuhan kata kami yang menurunkan Quran ini, dan kami akan make sure Quran ini terpelihara daripada penyelewengan. Ada tak ada tuan-tuan usaha-usaha untuk nak tipu? Ada. Tambahan surah baru, ubah baris dalam Quran, ada. Tapi dapat tahu tak? Dapat tahu. Macam mana boleh dapat tahu? Pasti Tuhan dah sebut dalam Quran, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang buat turun Quran ini, wa inna lahu lahafizun, dan kami yang akan jaga Quran ini daripada ditipu oleh siapa-siapa pun. Hari ni tuan-tuan pakai iPhone, tuan-tuan pakai Samsung, Android, tuan-tuan pakai macam-macam phone, smartphone. Hari ni ada perisian, ada software, ada apps, ada application tentang Al-Quran. Make sure yang tuan-tuan guna itu betul. Sebab apps yang berkaitan dengan Quran ni, application yang berkaitan dengan Quran ni, software yang berkaitan dengan Quran ini, yang ditipu ni bukan sikit di dalam lambakan yang ada hari ini. Make sure yang kita download itu adalah software yang betul, yang telah disahkan sebagai betul.